Dari 1 Januari 2022 sehingga 1 Mac 2026, MCMC telah mengemukakan permohonan penurunan kandungan yang bersifat lucah sebanyak 6,481 kandungan kepada penyedia platform. Dari jumlah itu, 5,203 atau 80% kandungan telah diturunkan. Tindakan penurunan kandungan oleh pemberi perkhidmatan ini dibuat berdasarkan aduan yang dikemukakan, syarat-syarat garis panduan komuniti pemberi perkhidmatan dan aplikasi undang-undang tempatan yang berkuat kuasa. Bagi tempoh yang sama, sebanyak 4,380 laman sesawang bersifat lucah telah disekat oleh penyedia platform berikutan permohonan daripada MCMC. Seladi dengan keperluan keselamatan dalam talian secara menyeluruh, kerajaan telah menguatkuasakan Akta 866 sejak 1 Januari 2026 yang antara lain mewajibkan pemberi perkhidmatan aplikasi dan pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan yang dilesenkan di bawah Akta 588 mengawal selia kandungan memudaratkan dalam talian. Sejak penguatkuasaan Akta 866, MCMC telah mengemukakan permohonan penurunan sebanyak 6 kandungan lucah dan kesemua kandungan tersebut telah diturunkan oleh pemberi perkhidmatan.